Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat warga Kuantan, khususnya makcik-makcik, kakak-kakak yang lawa-lawa, yang muka macam Siti Nurhaliza, yang muka macam Siti Zonas di luar sana, Bon ingin memohon maaf lah. Kan baru-baru ni kan Bon marah kakak-kakak makcik-makcik disebabkan kakak-kakak makcik-makcik datang ke kedai emas kita, beli emas pre-love kita sampai habis stok. Jadi hari ni ada stok. Kakak-kakak makcik-makcik yang lawa-lawa, hari ni ada stok. Bon tunjuk dekat kakak-kakak makcik-makcik stok kita yang baru sampai ya. Jom. Saya minta maaf lah, baru-baru ni kan saya marah orang Kuantan kan. Jadi sebenarnya hari ni stok kita dah sampai, Alhamdulillah. Saya minta maaf sangat-sangat. Jadi jangan risau, kakak-kakak macam-macam dekat orang Kuantan ni boleh datang ke kedai emas kita. Petang ni kita dah siap staging dah. Tu pun banyak lagi dalam office sana tengah tagging emas kita tengah tagging. Emas pre-love lah. Buat kakak-kakak makcik-makcik yang comel-comel di luar sana, yang lawa-lawa di luar sana tu, boleh datang ke kedai emas Seri Semantan kita lah. Ira nak apa? Butterfly. 2 gram. Ira nak beli butterfly ni. Okey, tak apa. Dekat rumah kita, belakang rumah kita, yang belakang rock tu kan dia ada rama-rama butterfly semua. Nanti abang tangkap. Okey. Jadi kakak-kakak makcik-makcik yang lawa-lawa, yang lawa-lawa, yang contoh macam yang tengah ambil gambar tu, yang macam Nurhaliza Idris, untuk pengetahuan kakak-kakak makcik-makcik kedai emas Seri Semantan kita ni, senang je lokasi dia. Dekat mana? Dekat lorong Tok Ismail tu, belakang Jomol tu. Kakak-kakak makcik lawa-lawa boleh datang ke sini ya. Kakak-kakak makcik-makcik kat sini ada yang macam Siti Nurhaliza, macam Era Fazira. Jangan main-main tengok saya tengah ambil gambar kakak-kakak makcik-makcik ni. Ya sungguh. Jadi saya tak mocik macam Era Fazira masa masuk college dulu.